Pemain pertahanan Harimau Malaya, Gabriel Palmero mengakui belajar menyanyi lagu negaraku dari YouTube. Sebelum perlawanan bermula, ramai peminat Harimau Malaya kagum melihat bek kiri CD Tenerife itu bersemangat menyanyikan lagu negaraku. Malah, hal ini turut menarik perhatian jurulatih skuad kebangsaan, Peter Klamovski. Jurulatih Australia itu menganggap ini tanda kebanggaan Palmero mewakili Harimau Malaya. Beliau berbangga sebagai rakyat Malaysia. Anda dapat melihat beliau menyanyikan lagu kebangsaan, negaraku, katanya kepada wartawan Astro Arena, Fina Nasrum. Apabila ditanya tentang hal tersebut, Palmero mengakui beliau belajar menyanyikan lagu negaraku di YouTube. Beliau mencuba menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia itu sebaik mungkin. Ya, saya ada cuba. Saya hanya lihat liriknya di YouTube. Saya banyak kali berlatih untuk menyanyikan lagu ini, katanya selepas perlawanan. Pengendali capir Verde, Pedro Brito memuji kualiti yang ditampilkan Harimau Malaya dalam aksi persahabatan antarabangsa yang berlangsung pada 29 Mei lalu. Pertemuan The Blue Shark KS dan Malaysia itu menyaksikan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi pemain Victoria Colne, Sydney Lopez Cabral pada babak pertama. Kapten KL City FC, Paulo Josue memastikan kedua-dua pasukan berkongsi mata menerusi gol pada babak kedua. Meskipun berstatus ranking ke-131 dunia, prestasi baik yang ditampilkan anak buah Peter Klamovski mengagumkan Brito. Saya tidak terkejut dengan kualiti pasukan Malaysia. Kita memulakan perlawanan dengan baik tetapi tidak kira tentang kedudukan ranking. Pasukan seperti Malaysia boleh menewaskan pasukan yang memiliki ranking lebih tinggi seperti kita. Itu menunjukkan kedudukan ranking tidak penting. Bagi kita, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Kami gembira bermain di Malaysia dan beraksi dalam perlawanan sebegini. Pemain pertahanan CD Tenerife, Gabriel Palmero dan Ubaidullah Syamsul Fazili akhirnya bakal meraih penampilan pertama bersama Harimau Malaya. Sebelum ini, Palmero berpeluang menyertai kem skuad kebangsaan sebagai persiapan menentang Nepal pada 26 Mac lalu. Walau bagaimanapun, pemain pertahanan berusia 23 tahun itu tidak terpilih dalam senarai pasukan yang dipilih Peter Klamovski menentang The Gorkhalis. Wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam kemudiannya memaklumkan nama Palmero dijangka tersenarai dalam pasukan menentang capir Verde. Perkara ini kemudiannya disahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, menerusi pengumuman barisan kesebelasan utama dan simpanan Harimau Malaya untuk aksi tersebut. Palmero berada dalam kesebelasan utama untuk aksi menentang The Blue Shark KS. Sekiranya semuanya berjalan lancar, beliau menjadi pemain Malaysia yang berpangkalan di luar negara terbaru mewakili skuad kebangsaan.